Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak masak apa? Kita nak masak ayam masak kurma. Okay, so kita dah racik-racik dah bahan dia. Okay, this one ni bahan dia. Okay, kita ada kayu manis, 3 sekawan, bawang besar dan bawang putih dan juga daun pandan. Tumiskan semua. Okay, simple je. Tumiskan semuanya. Sebenarnya lauk ni adalah sepatutnya untuk semalam. Semalam tak jadi nak masak ayam masak kurma. So hari inilah saya masak ayam masak kurma. Jadi perlukan bawang yang lebih. Sebab bawang yang lebih ni bau dia akan harum nanti. Kalau awak ada minyak ghee, boleh taruh minyak ghee lah. Minyak ghee pun boleh digunakan. Saya akan letakkan sedikit pelantah. Kita akan letakkan sedikit pelantah untuk menaikkan rasa bateri. Okay, 1,5. Okay, so rasa bateri dia akan naik. Jadi, kalau masak-masak gulai berlemak ni, kalau awak ada minyak ghee ke, pelantah ke, butter ke, bau dia lagi cantik lah, lagi harum lah orang kata. Okay, tumiskan sampai dia layu. Tumiskan. Nampak? Baru taruh sikit pun dah rasa macam wangi dah bawang tu. Kita akan tambah sedikit lagi minyak. Dia macam bagi bawang tu betul-betul masak dengan minyak. Ni adalah resepi antara yang tersimple yang awak boleh buat untuk berbuka puasa. Sebab apa? Sebab tak perlu nak goreng ayam. Jadi apa yang kita perlukan? Kita tak perlu nak goreng ayam. Awak perlukan ayam setengah ekor. Okay, then awak perlukan apa lagi? Perlukan sedikit cili paste. Kalau nak letak boleh, tak letak pun boleh. Kita kena ada kentang. Kita kena ada kentang. Dan kita kena ada kurma lah. Sebab nak masak kurma, kena ada kurma. Tak kisahlah brand apa awak nak pakai. Dan last sekali topping dia kita akan toppingkan dengan cili. Okay. Wangi bau dia, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik bawang kita. Kita akan masukkan sedikit cili paste. Ni ada orang tak letak, tapi saya akan letak sebab saya suka rasa pedas tu. Tapi satu je lah. Puasa-puasa ni kita tak nak lah pedas-pedas. Kita tak nak makan pedas-pedas sangat, nanti perut sakit. So, jadi cili paste satu je. Sebab tu penting kena ada cili paste kat rumah. Kalau ada cili paste, memudahkan kalau awak nak masak. Sebab tu kejap lagi kita tabur dengan cili. Kalau tergigit dia akan rasa pedas kat situ. Okey. Sambil kita menumis ni, kita boleh masukkan ayam. Kenapa saya suka masukkan ayam awal? Sebab kita nak bagi air ayam tu keluar. Kita nak bagi air ayam tu meresap keluar. Supaya proses hypertonik tu berlaku. Ni banyak sikit sebab bulan puasa ni adik ipar saya duduk dengan saya. Jadi kami masak banyak sikit. Kami masak sambil bersedekah. Okay, next. Jangan lupa kita akan buat air bancuhan kurma. Untuk air bancuhan kurma, kita ambil serbuk dia tadi. Iaitu ni, serbuk kurma. Saya pakai Adabi. Sebab ni je ada kat rumah. Kalau awak ada babas, pakailah babas. So, guna apa yang ada. So, saya akan masukkan kat sini. Kita akan masukkan
Kalau baca instruction kat atas, dia kata campur setengah cawan air. Kalau kita masak, kita letak 3 sudu lah. Awak ambil 3 sudu. Banyak-banyak kita nak light-light je. Ni 3 sudu. Tambah dengan air. Air apa nak tambah? Air biasa pun boleh. Air kowe ke, kuku ke, SK Magic ke, whatever air lah. Dan pastikan kita akan gaul lah. Bagi serbuk-serbuk kurma kita tu larut. Kita tak nak lah dia menjadi ampayan ataupun suspension. Gaul. Bergantung siapa yang suka kurma boleh taruh lebih. Siapa yang nak rasa dia light-light je boleh kurangkan. Gemuk-gemuk ayam ni. Okey. Simple je kali ni masak. Semalam kita dah masak complicated, hari ni simple sahaja. Ni kalau makan dengan nasi butter semalam pun sedap sebenarnya. Okey. Sementara tu basuhlah pinggan mangkuk yang ada. Supaya masak ni dah siap masak, hati pun tenang, bersih. Banyak pula mengomel kan. Okey, gaul. Masukkan terus. Kalau ada kentang. Sebab kentang nanti lambat nak empuk. Masukkan. Okey. So, kita biarkan dia tumis dulu. Sekejap lagi kita sambung. Okey. Okey, meanwhile kita boleh masukkan garam. Boleh masukkan 1/2 sudu kecil. Okey, sebab dia akan berkuah ya. Dan masukkan sedikit perasa lah. 1 sudu kecil. Okay. Kalau lah contoh awak tak confident pada bulan Ramadan, awak pun tak confident, awak boleh masukkan parti cube ayam. Ini bagi siapa yang tak confident lah. Kalau masukkan parti cube ayam, InsyaAllah automatik dia jadi sedap. Tak percaya cuba try. So dalam ni dah ada macam-macam segala mak nenek rempah. Stok ayam. Masukkan je. Okay. Dan gaul-gaul. Kalau masak bergulai ni tak perlu nak tambah gula. Tak payah. Itu kalau sambal je. Kalau gulai ni dia ada rasa natural gulai. Okay. Jadi kita sambung. Biar dia renih dulu. Okey, bila dah cantik caramel tu, kita akan masukkan kita punya rempah kurma. Yang tadi kita bancur dengan air. Okey, masukkan. Okey. Next, sekejap lagi kita akan tambah air lah. This one terlalu pekat. Okay, nampak cantik. Bila dia kena dengan minyak dia. Oi, cantik. Tapi ni terlalu pekat. Awak kena tambah air lagi. Ambil air 1 cawan. Okay, kena tambah 1 lagi cawan. So, total air dalam 3 cawan lah. Nak bagi ayam kita tenggelam. Tadi kalau awak tumis darat tu, nampak? Dia caramel dekat ayam tu. Okay, masukkan. Okay, air dah cukup. Okay, last kali nanti baru kita akan masukkan kita punya cili. Now, kita masukkan air asam jawa sikit. Nak bagi rasa-rasa masam dia. Okay, dan kita akan biarkan dia mendidih. Okay, next kita akan lihat hasil dia. Wow. Alhamdulillah. Cantik dah kejadian dia. Kuah dia pun dah memekat. Lagi ada potato, ada kentang. Dia akan memekatkan lagi lah. Okey. Tapi dia belum masak lagi. Awak kena biarkan ayam tu betul-betul masak. Dia ada tips dia nak tahu ayam tu masak. Tengok ni. Dia akan putus kat sini.
Ataupun awak renehkan 15 minit lah. Buka api kecil. Kita renehkan dulu. Nanti kita lihat hasil dia ya. Okey, masa pun dah time. Kita akan buka dan lihat. Okey, cantik dah ada masak. Alhamdulillah. Kita check kentang dia. Okey, dah. Okey, step yang terakhir. Kita akan taburkan cili. Taburkan cili. Nanti kalau awak tergigit, sedaplah, rasalah kepedasan dia. Barulah menarik. Tengok, saya cakap tadi kalau dia dah masak, nampak? Kat bahagian sini dia akan putus. Dekat bahagian peha dia. Okey, itu tips je lah kalau nak tahu dah masak ke belum. Okay, ni tak payah lama. Ni kejap je. Dalam masa 2-3 minit kita boleh matikan. Sebab kita tak nak dia terlalu soggy. Kita nak bagi dia crunchy. Itu je. Selamat mencuba. Bye-bye.